So soalan 2A dulu. Soalan 2A ni dia bagi 8 kuasa berapa tak tahu, bahagi dengan 8 kuasa 4. 8 kuasa 4 bahagi dengan 8 kuasa 3 sama dengan 8. So step yang pertama apa yang kita nak kena buat untuk jawab soalan ni? Okay, so step pertama nak jawab soalan ni ialah first kita kena tukarkan 8 ni dekat sebelah kanan, di sebelah kanan inilah. Okey, tukarkan kepada bentuk kuasa berapa? Kuasa 8. Okey, so dia ialah 8 sama dengan 8 kuasa 1. 8 ni kita jadikan dia 8 kuasa 1. Itulah maksud dia. Okey, sebab sekarang dia tak ada kuasa, betul tak? Dia kosong macam tu je. So kita kena faham bahawa dia sebenarnya ialah 8 kuasa 1 gitu. Okey, so kita dah tahu dia 8 kuasa 1. Jadi soalan ni kan dia ialah dia terus berjadi seperti 8 bahagi dengan 8 kuasa berapa tadi tak tahu kan, yang kita kena cari ni. Bahagi dengan 8 kuasa 4 bahagi dengan 8 kuasa 3 sama dengan 8 kuasa 1. Macam tu lah maksud dia. Alright. Okay, so ni lah maksud dia. Okay, so sekarang ni kita beralih dengan step kita yang kedua. So bila kita dah tahu ini 8 kuasa 1, kita beralih kepada step kita yang kedua. Okay, so dekat step yang kedua ni apa yang kita kena buat? Kita kena guna hukum indeks. Nombor indeks ni kita gunakan hukum indeks yang mana? Iaitu bahagi kuasa asas yang sama. Okey, dengan tolak indeks. Bagi kuasa asas sama tolak dengan indeks. Okey, maksud dia macam mana? Maksud dia ialah bahagikan, first yang kita kena buat ialah bahagi dari kiri ke kanan. Okey, maksudnya dari sini ke sini. Macam itulah. Okey, ke kiri ke kanan. Okey, so yang ni kan, yang kita ada ni, yang ni. Okey, okey, so yang ini kita tengok yang ni yang kita dah dapat tadi tu kan, yang ini. Alright, so yang first kita nak buat pertama okey, yang step yang kita nak buat daripada yang ini, daripada yang ini ialah kita bahagikan yang ini dulu. Okey, yang ini dengan yang ini dulu. Kita buat yang ini dulu. So 8 kuasa tak tahu berapa bahagi dengan 8 kuasa 4. Kita kena settlekan yang ini dulu. Okey, jadi sama dengan dua-dua ni sama 8 kan. So kita tulis sini 8. Lepas tu kuasa ni, yang ni kita tak tahu, ini 4. So kuasa kita tulis ni kuasa tak tahu berapa tolak dengan 4 ni bahagi kuasa asas sama tolak dengan indeks. Tolak. Okey.
So bila kita dah dapat tu, kita dah buat macam ni. Kita tak boleh selesaikan lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu ni berapa. Okay, kita tak tahu ni berapa. Tapi kat sini kita masih belum settle satu benda lagi. Kita baru buat yang ini saja. Kita baru buat yang ini saja kan. Yang ni masih ada lagi. Betul tak? Yang ni masih ada 8 kuasa 3 ni. Jadi 8 kuasa 3 ni, so bila kita dah dapat yang ini macam ni kan, apa yang kita buat langkah seterusnya, kita kena bahagikan lagi yang ni kita kena bahagikan lagi dengan yang tinggal tadi tu. Yang tinggal tu yang ni lah. Okey, dengan 8 kuasa 3. 8 kuasa 3. So rupa dia macam mana? Rupa dia ialah, kita ambil yang ni yang kita dapat tadi tu. Okey. Yang ni, sorry. Jadi confuse buat. Bukan yang ni bukan yang ni, salah. Yang ni. Jap. Yang ni. Okey. So kita ambil yang ni 8, tak tahu kuasa berapa, tolak 4 ni. Terus buat macam tu. Lepas tu bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan yang ni lah, 8 kuasa 3 bahagi dengan 8 kuasa 3. Nampak? So kita dah kecilkan. Yang ni kita kecilkan, dia terus jadi 8 kuasa tak tahu berapa tolak 4, terus bahagikan dengan 3. Ini 8 kuasa 3. Okey, macam itulah maksud dia. So kita akan dapat yang ini. Okey, kita dapat yang ini. Alright, so lagi bila kita dapat yang ni, dia kita buat kat sebelah kanan ni pula sama dengan 8 baru dalam bracket, sebab ni kita tak tahu lagi berapa nombor dia kan. Tolak dengan 4, lepas tu tolak lagi 3 tu mana yang ni lah. Okey, so kita dapat berapa? Tolak 4 tolak 3 tolak 7 lah. Negatif 7 kan. Negatif 4 tolak 3 negatif 7. So sama dengan 8 dalam kotak ni masih tak tahu berapa, tolak 7. Macam tu. Okey, setakat ni faham tak? Okey, so kita dah dapat yang ni kan. Kita dah dapat yang ini. Betul? Okey, bila kita dah dapat yang ni, maksudnya kita dah settlekan yang mana? Kita dah settlekan yang ni. Kejap nanti film buang je. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah settlekan yang ini. Okey, maksudnya 8 kuasa tak tahu berapa ni tolak dengan 7 tu ialah yang ini. Kita dah settlekan semua ni. Okey, dia jadi 8 tak tahu kuasa berapa tolak 7. Lepas tu ni ada sama dengan 8 kuasa 1. Macam tu. Alright. So dekat sini sekejap So dekat sini dia sebenarnya ialah, kita sambung lah, 8. Kejap tak suka lah kali hijau ni. Okey, 8 punca kuasa berapa tolak 7 sama dengan 8 kuasa 1. Alright. Okey, so step yang ketiga, ya ke step ketiga? Betul lah, step yang ketiga. Lupa. Okey, step yang ketiga. So bila asas kita dapat sama, ya, dalam kes ni 8 lah. Asas dia 8 kan, sama. Right, so maksudnya indeks dia pun mesti sama. Indeks mesti sama. Indeks mesti sama. Okay, so dalam kes ni indeks dia yang ni kan. Betul tak? So maksudnya ialah ni kita tak tahu berapa, tolak 7 sama dengan 1. So berapa tolak 7 sama dengan 1? Berapa tolak 7 sama dengan 1? 8.
8 lah kan. 8. Ataupun kalau kita nak buat dalam penyelesaian yang lain kan, penyelesaian yang lain, kita boleh dapati bahawa 1 campur 7 sama dengan 8. Betul tak? 1 ni kalau kita campur dengan 7, dia ialah 8. Jadi 8 ni kalau kita bawa ke sini, dia jadi 8 tolak 7 sama dengan 1. So ni dia ada 1 kan. Ni maksud, kenapa Antifin dapat macam ni? Dia senang je kalau cara nak tengok tu. Kalau cara nak tengok tu kan. Okay, padam dulu, takut confuse. Okay, kalau kita tak tahu nak ni, kita nak tengok tu kan, kita tengok yang ni tak tahu berapa, ni tak tahu berapa. Okay, tolak dengan 7 sama dengan 1. So kalau kita bawa dia pergi sini kan, so tak tahu berapa ni sama dengan berapa? 1. Yang ni bawa pergi sini dia jadi positif lah, positif 7. Betul tak? 1 campur 7 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Sama dengan 8. Betul tak? So kalau katakanlah kita terbalikkan, ambil yang ini, equation ni kita terbalikkan dia. So dia 8 ni bawa ke sini kan. So dia ialah 8 tolak dengan 7 sama dengan 1. So kat sini ialah sebenarnya 8 lah. 8. Jadi jawapan dia dalam bentuk macam mana? Jawapan, nak buat jawapan tu macam mana? So jawapan dia ialah, okay, cara nak menjawab tu ialah kan, yang ni basically ini ialah berapa tolak dengan 8 kan. So dia ialah 8 kuasa 8 bahagi dengan 8 kuasa 4 bahagi dengan 8 kuasa 3 sama dengan 8. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Okey. Okey, maksudnya terus dia fill in kan yang 8 kita dapat ni, 8 yang kita dapat ni dekat dalam kotak kosong tu kat sini. Maksudnya bila nak jawab tu, kat sini ni kan, ni dia punya soalan awal tu kan. Terus dia pukul 8 ke situ. Okey, 8 bahagi 8 kuasa 4 bahagi 8 kuasa 3 sama dengan 8. Tak payah 81 kat sini. Letak sebab dia punya soalan mula-mula pun tak boleh. Soalan mula-mula tu pun macam ni je kan. So you just pukul 8 je kat situ. Okey, so jawapan dia mesti berakhir macam ini. Okey, thank you.